tukar boleh ke? Boleh kalau nak tukar, tapi pastikan tuan puan, akaun tuan puan tu tak aktif lah. Tak aktif ni macam mana? Tuan puan dah setahun tak buat belian. So tuan puan boleh tukar introducer. Nanti minta tolong introducer baru untuk tukarkan akaun tuan puan. Dia ada isi borang sikit. Tapi tuan puan kena pastikan akaun tuan puan free lah. Dah setahun tak ada belian. Kalau aktif, tuan puan teruskanlah dengan introducer yang sama. Contoh introducer tu tak aktif, tuan puan boleh cari lagi upline dia. Tuan puan punya upline FMD. Tuan puan contact dia lah. InsyaAllah introducer yang tak aktif ni, atas dia tu ada lagi. Ada lagi. Tuan puan check je dekat dekat akaun ni. Tekan ni, tekan view profile.